tu? Hai guys, Assalamualaikum. Hari ini Pak Boy kasihkan sedikit rakaman bersama anak autism saya. Okey, kita boleh tengok perkembangan anak saya ni. Kali ini dia adalah beberapa perkataan tu. Nanti anda tengok sendiri ya. Happy dia bila dilepaskan. Okey, video ni menarik, berlatar belakangkan Gunung Kinabalu. Okey, diambil di kawasan Ranau. Bebas dia, hebat. Dia rasa macam, bebas sangat. Dia suka dilepaskan, tapi saya belum berani lagi ketika ni. Tapi lepas ni saya cuba lepaskan dia. Alright. Wah, happy dia. Happy dia. Lama. Tengok. Right. Kan happy dia kalau bebas. Dia pergi tempat mak dia. Tapi itulah, kadang-kadang ragu-ragu juga dia. Kalau kita panggil dia, dia berhenti. Mak dia sambut. Okey, jomlah kita tengok ya. Kita tengok. Bebas. Dia happy sangat. Tapi itulah, saya belum berani lagi kalau di kawasan Pekan, kawasan bandar. Saya belum berani lepaskan lagi. Tapi kalau kawasan luas macam ni, saya berani. Saya berani. Happy dia. Okay, jom kita tengok video ni. Alright. Apa tu? What? Apa tu? Alah, dia tidak suka ada pasir. Yang ni dia main dengan adik dia. Dia suka main dengan adik dia, tapi adik dia ni yang boleh kontrol dia ni sebenarnya. Penat. Kan kalau dia buat benda, contohnya dia naik atas meja, contoh kan, adik dia ni lah yang akan marah dia, suruh turun. Memang dia akan cepat turun. Contohnya pagi-pagi mau mandi. Bila dia mau mandi, kadang-kadang susah betul dia mau mandi, ni mau pergi sekolah kan. Jadi adik dia tu lah, Aidan mandi. Memang dia bisa. Dia takut betul dengan adik dia tu. Tapi dia orang ni agak rapat lah berdua ni. Alhamdulillah lah juga adik dia. Beza setahun lah. Okey, sini. Okey, jom kita tengok lagi apa dia orang buat. Ni kononnya dia orang berlumba lari lah. Lepas tu patah balik ke sana pula. Balik. 1, 2. Dan tunggu. Tapi dia ni penggeli. Tu dia tidak mahu tu ada pasir-pasir di. Okey, sana. Tu, dia akan tempat mama. Okey. 1. Kalau balik sekolah, mama. 1, 2, 3. Akan susun kasut dia tu di tempat yang sepatutnya. Kadang-kadang yang lain adik-beradik dia dia lagi. Okey, come. Sebetulnya anak-anak autism ni, dia orang ni kadang-kadang agak rigid lah dengan apa yang dia orang biasa. Sini. Kan? Maksudnya kalau kita ajar mereka kemana? Susun kasut. So apabila waktu balik sekolah, dia akan susun. Okey. Lari. Dia ada benda-benda yang dia terima dalam keadaan macam tu lah. Dia tidak boleh dalam keadaan lain. Itulah diorang ni lah. Diorang ni agak berstruktur jugalah. Tapi
kerja mengambur pun nombor 1 juga. Tapi itulah dia ni suka melukis, nanti video yang satu sampaikan dia melukis di atas pasir tu, di atas tanah. Sana balik. 1, 2. Ayo lari. Rasanya kalau taruh di sini panjang lagi. Jom kita kemana? lari lah. Panggil Adan, panggil Adan. Bebas di sini, bagus lah. Seronok jadi ranau. Three. Lagi satu lah kan, just untuk panduan ibu bapa. Kadang-kadang bila ada anak autism ni kan, contohnya macam ini, lepas ada adik, itulah kita mau kena pandai jugalah bagi apa namanya, perhatian sama rata ataupun ikut keperluan jugalah, sebab adik dia ni mungkin terasa juga kan. Contohnya macam video-video dia kata asyik video Aidan saja. Mana video Ainul? Tak rakam, jadi gembira juga. Okay, go to mama. Kita mau berikan perhatian kepada anak yang istimewa ni kan. Jangan sampai anak-anak lain tu terabailah. Itulah tu. Itu cabarannya. Okay, kau. 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Okay, 1, go to mama. 1, 2, 3, to mama. Yeah. Dia juga menang. Okay, 1, 2. Penat. Okay, cepat. Yeah. 1, 2, 3. Cepat. Ainul menang. Ya. Okay. Dan go back to mama. 1, 2, 3. Apa tu? Sini saya nak tunjuk bagaimana adik dia kan begitu power tau tu. Lebih. Dan. Panggil Dan. Ini adiknya. Tengok adik dia panggil. Okay. 1, 2, 3. Tadi kan dia lari tempat lain. Lepas tu adik dia panggil, datang balik. Itulah adik dia ni lah yang boleh kontrol dia sikit lah. Adik tengok dia main basikal pula. Tadi dia mau kayuh, tapi adik dia tidak bagi. Dia duduklah di belakang tu. Tapi dia duduk diamlah di situ. Bagus juga lah. Tapi penatlah orang lain tolak dia tu. Adik dia ni pun tidak mau kalah juga ni. Okey, pusing sini. Jaga. Sana ada ulat. Sudah mama kasih pindah deh. Jangan longgar batu. Jalan. Dia laju, dia laju. Laju juga. Turut. Ni tengok. Dia kan laju. Itulah kita mau kena awas juga tau. Tengok dia dia Kemana tu? Bahaya ni. Kadang-kadang dia masih tidak dapat kenal pasti bahaya. Itulah tu.
Aduh. Inilah bestnya ada anak autism ni, boleh belajar jugalah. Ni adik dia, pasal adik dia lah. Biar dia seronok lah nanti kita tayang di YouTube. Biar dia tengok, gembira lah dia. Ada video dia. Itu dia komplain, banyak video Abang Aidan juga. Okey lah. Nak puas lah hati dia tu. Oh. Mau jatuh. Jangan laju. Tengok sini. Nah. Ke depan. Ada. Allah. Woi, penat apa? Okey. Okeylah, cukup dulu untuk kali ni. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Kita tengok Aidan terapi seni di pasir. Bye bye.